Dia ni gemuk 2 kali saya besarnya. Dia kata, saya kata, awal hari ni datang. Dia kata ada berita tergempar. Apa hal? Budak Iran tu, dia kata dibawa oleh kereta yang sama minggu lepas masuk ke markas Syiah Imamiyah dekat Pasar Borong sana. So sekarang apa kita nak buat? 12,500 orang pelajar, 416 orang pensyarah, siapa pun tak tahu lagi kecuali kami 2 orang. Maka sekarang saya kata dengan dia, kami mesyuarat, kita kena cari fakta-fakta lain yang boleh menyokong untuk memperkuatkan hujah untuk kita bawa kepada pihak pentadbiran untuk kita dakwa aktiviti dia ni. Kita kena cari apa yang kita kena cari. Kita cari, barangkali kita boleh dapat petanda-petanda, fakta-fakta daripada bilik dia, almari dia. Kami pun pergi cari dia punya hostel. Iran, Pakistan, Burma, Bangladesh, Afghanistan, dia kira satu kaum, duduk satu belah. Dia tak campur dengan kita orang lain, foreigners. Kami pun pergi cari sana, mana dia asrama Iran pelajar tahun akhir. Mereka kata Iran duduk blok 3. Kami pergi ke blok 3, tanya mana pelajar Iran tahun akhir. Mereka kata tingkat 3. Kami pergi tingkat 3 cari mana pelajar Iran tahun akhir. Mereka kata bilik nombor 11. Kami masuk bilik nombor 11 cari mana pulan-pulan pelajar Iran tahun akhir. Mereka kata ni tempatnya, ini almarinya. Maka sahabat saya ini pecahkan almarinya, berhamburan keluar kertas-kertas yang semuanya letterhead kerajaan Iran. Dan bila kami punggah keluar dan kami dapati di dalamnya data-data yang menyebutkan bahawa pelajar-pelajar Iran yang belajar di Pakistan, Pulan bin Pulan, masuk tahun bila, belajar di mana, akan tamat bila, ayahnya siapa, duduk di mana, abangnya siapa, duduk di mana, kakaknya siapa, duduk di mana. Buat apa ni? 93 4 orang sahabat kami grad daripada Iran. Kami punya junior senior kami. 4 orang balik. Tiba-tiba seorang Munir datang semula. Ramadan datang semula. Kami tanya, baru 2 minggu balik dah datang. Dia kata 3 sahabat kita telah disyahidkan. Mereka tunggu dekat border. Macam mana dia tahu mereka boleh balik? Sebab orang-orang macam ini, mereka buat kerja seperti ini, tuan-tuan. Mereka buat kerja seperti ini. Malam tu kami tunggu dia sampai pukul 11.30 dia balik ke Jamiah. Bila dia balik, saya, sahabat saya Ali dan kami cari 2 orang dia sahabat yang kami percayai, 4 orang, kami tangkap dia. Tangkap dia, ikat dengan kain. Kemudian kami kurung dia dalam tandas. Sebab tandas sana pintu besi, bukan macam tandas kita sini. Kunci, taruh mangga lagi. Kurung dalam tandas. Saya pun pergi ke rumah Dr. Habibullah Mukhtar, ceritakan kepada beliau A to Z apa yang berlaku. Dalam hati kami tentu dia kata, besok kita bawakan dia pada pembicaraan, kita serah pada polis, kita itu, kita ini. Itulah persepsi kami masa kami pergi ke rumahnya. Tetapi bila saya bercakap dengan beliau, dia ucap 3 perkataan je. Dia tak nak tengok, tak nak bercara, tak nak ambil hirau, tak nak peduli. Dia kata apa? Usko yang hasil ni kalau keluarkan dia dari sini. Itu je. Suruh dia pergi. Itu saja. Ini yang dia buat kepada kita. Tuhan kata keluarkan dia daripada sini. Oleh kerana dia syekh kami, dia ustaz kami, dia guru kami. Dia kata usko yang hasil ni kalau kami tidak ada pilihan selain daripada taat. Kami pun buka pintu tandas, bagi tahu dia, kamu tinggalkan Jamiah ini sebelum terbit matahari. Jadi esoknya terbit matahari, dia dah tak ada lagi dah, dia dah pergi. Tetapi tuan-tuan, hadiah dari kebaikan yang syekh kami buat untuknya, terima kasih yang dia berikan kepada syekh kami, yang berikan kepadanya usko yang hasil ni kalau kira-kira setahun 8 bulan 10 hari selepas itu beliau telah dibunuh oleh orang Syiah. Ini hadiah dia. Jadi ini mereka buat. Inilah visi mereka, inilah kerja mereka. Seterusnya mereka ajak kita berdebat. Ini pun misi dia, jaga baik-baik, jangan terlalu gairah untuk berdebat dengan Syiah. Sebab Syiah tidak pernah buat keputusan untuk berubah hanya semata-mata berdebat dengan kita, kerana mereka telah ada stand mereka. Dia turun untuk berdebat tu, dia ada pendirian dia. Kita bawa selori hadis pun curah depan dia, dia tak akan pakainya sebab dia dah ada keputusan. Tetapi mengapa dia turun untuk berdebat? Kerana untuk meragukan ahli sunnah wal jamaah lain yang mendengar perdebatan itu dengan mencari kelemahan-kelemahan dalil, jawab dalil-dalil yang kita kemukakan kepada dia, untuk meragukan orang-orang awam dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Itu je tujuan dia. Bukan kerana dia nak mencari kebenaran. Kalau sekiranya kita betul, dia ikut. Tak, sama sekali tidak.
Dia hanya nak timbulkan keraguan kepada dalil-dalil. Seterusnya juga mereka akan gunakan perkataan ulama-ulama kita. Contohnya ada satu orang ulama kita yang masyhur, besar, hebat, dia kata Syiah ni sebenarnya masalah furuk je, kita tak payahlah sibuk-sibuk sangat nak bicarakan soal Syiah ni, banyak lagi masalah lain. Dia akan pegang ni, dia akan tag ni, pegang sungguh-sungguh. Dia kata apa? Tengok, ni alim besar, orang hebat, dia kata macam tu. Takkan kamu nak ikut orang lain, kecil-kecil yang tak tahu mana asal usulnya? Yang ini ulama besar cakap macam tu, kamu ikut yang ni. Tetapi tuan-tuan kena ingat, alim nahu, alim fiqh, alim tauhid, alim hadis, alim tafsir, alim semua ilmu dia tahu belaka, tapi belum tentu dia tahu Syiah. Sebab saya sebut awal-awal lagi, Syiah, hakikat sebenar untuk kita kenali dia bukan setakat kita baca buku Syiah, tetapi kita belajar terus dengan dia, belajar terus kitabnya dan hidup bersama mereka. Barulah hakikat sebenar Syiah itu akan terjelma di depan kita. Jadi dia akan gunakan ini. Seterusnya mereka akan gunakan juga di kalangan mereka. Ada kadang-kadang terdapat keturunan ahli bait di kalangan mereka yang telah disesatkan. Mereka akan ambil ini untuk bercakap, menafikan apa yang kita cakap. Contoh, saya bercakap malam ni 9 perbezaan Sunni Syiah. Dia akan ambil satu orang ahli bait juga, barangkali segi keturunannya yang berpahaman Syiah, untuk bercakap. Dia kata kami mazhab ahli bait, ahli bait tak maki sahabat. Kami mazhab ahli bait ni adalah mazhabnya akhlak. Kami tak letakkan orang lain lebih tinggi daripada Rasulullah. Semua apa yang saya cakap tadi akan kelihatan ternafi, dan seolah-olah apa yang saya sebutkan ini hanyalah satu fitnah. Dia akan gunakan juga metod ini untuk mengelirukan kita, dan ini hanyalah semata-mata taqiyah mereka belaka, tuan-tuan. Dan inilah dia mereka. Kalau ini juga tak berjaya, mereka akan buat seterusnya apa dia? Mereka akan bunuh ulama-ulama Islam. Ini telah mereka praktik dan lakukan, sama ada Pakistan, Iran, Iraq, Suria, Yaman. Ini telah pun mereka praktikkan. 9 tahun saya berada di sana, ribuan ulama telah pun dibunuh oleh Syiah, dan mereka sentiasa letak top 10 ranking di Pakistan untuk dibunuh. Dari tahun 90 saya masuk, 98 saya keluar, 2003 masuk semula, 2004 saya keluar. Mereka sentiasa letak top 10 ranking untuk dibunuh, dan top 10 ni kalau satu mereka dapat, dia akan ganti dengan nama lain, akan jadi top 10 juga sepanjang masa. Walaupun 1990 dulu top 10 telah dibunuh 8 daripada 10 itu, sekarang ini senarainya tetap juga 10. Dan walaupun mereka letak 10 top 10 untuk dibunuh, mereka juga kalau dapat peluang, yang top 20 pun dia sapu, top 30 pun dia sapu, top 40 pun dia sapu. Hak tak ada nombor, imam surau kecil pun dia sapu juga. Pokoknya alim Sunni, dia takkan biarkan kalau dia dapat peluang. Ini adalah merupakan visi mereka untuk mencapai misi. Bukan setakat itu saja, tuan-tuan. Guru saya, ustaz saya, syekh saya, 4 orang mereka bunuh di hadapan kami, tuan-tuan. Hanya semata-mata kerana mereka itu alim Sunni, hanya semata-mata mereka itu ulama Islam. Mereka bunuh. Pertama sekali Syekh Dr. Muhammad Habibullah Mukhtar, selepas mengajar kami Sahih Bukhari hadis nombor 6175, beliau keluar untuk menghadiri satu mesyuarat. Dalam perjalanan balik 200 meter dari gate jamiah kami, beliau telah ditahan oleh 8 orang lelaki yang bersenjatakan Kalashnikov AK-47 dengan 25 rol peluru setiap satunya. Tembak ke arah kenderaan beliau, 200 butir peluru AK-47 ditembak kepada kenderaan beliau. Tubuh beliau hancur kena peluru. Selepas itu beliau dibakar dengan bom petrol. Darahnya mengalir di atas jalan raya, tuan-tuan. Ini pekerjaan mereka. Seterusnya ustaz kami Syekh Muhammad Sami' Sindi mengajar kami tafsir Baydawi dan juga mantik dan falsafah. Dibunuh dengan modus operandi yang sama. Disekat kenderaannya, ditembak, kemudian dibakar mayatnya, dibakar jenazahnya. Darahnya juga mengalir di atas jalan raya, tuan-tuan. Seterusnya ustaz kami Syekh Mufti Muhammad Yusuf Lidanwi mengajar kami Sunan Abu Daud keseluruhannya, Muwatta Imam Malik, Muwatta Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah.
Setelah selesai mengimamkan solat jemaat di masjid beliau, keluar daripada mihrab, 2 orang Syiah tunggu, tembak dengan 2 pucuk pistol. Darah beliau mengalir di dalam longkang masjid, tuan-tuan. Padahal selama saya duduk dengan beliau, saya tak pernah dengar beliau menyebut perkataan yang berat, yang huduh, yang keji terhadap Syiah. Tak pernah. Tapi dia dibunuh kerana dia alim sunni. Padahal amalnya saya sendiri tengok, 9 tahun saya tidak pernah masuk ke dalam masjid kecuali saya dapati beliau telah berdiri sembahyang sunat. Beliau baca Quran 17 juzuk sehari dengan tanpa melihat mushaf. Tiap-tiap hari beliau akan menulis puluhan fatwa kerana beliau adalah ketua kepada Darul Ifta. Ni kerjanya. Ratusan kitab telah beliau tasnif dengan tangan beliau sendiri. Dibunuh kerana dia alim sunni. Kemudian ustaz kami yang keempat, Syekh Mufti Nizamuddin Syamzai, mengajar kami keseluruhan Jami' Tirmizi dan menyempurnakan pengajian Sahih Bukhari. Dalam perjalanan ke jamiah untuk mengajar, kenderaannya disekat, ditahan, ditembak. Beliau, drivernya, pengawal peribadinya dan anaknya, kesemuanya disyahidkan dalam kenderaan tersebut dan darah mereka mengalir di atas jalan raya, tuan-tuan. Ni mereka telah buat di hadapan mata kami, tuan-tuan. Ini yang kami lihat bila mana mereka ada sedikit syaukah dan kekuatan. Inilah realiti dan hakikat sebenar mereka, tuan-tuan. Oleh itu kita masih lagi di tahap yang selamat. Jika dibandingkan dengan mereka, maka kita kena pertahankan sungguh-sungguh. Pertahankan sungguh-sungguh. Apa yang kita ada ini, jangan kita beri ruang walau seinci pun untuk mereka menumpang. Dan mereka, tuan-tuan, barangkali mereka akan datang pada kita dan menyelinap serta menumpang di mana-mana platform. Barangkali dia akan menumpang atas mana-mana platform parti politik. Tetapi mereka sebenarnya hanya menumpang untuk menghalalkan pergerakan mereka. Tapi sama sekali inspirasi mereka tidak sama dengan kita. Mereka tidur sebantal dengan kita. Mereka tidur satu selimut dengan kita. Tetapi mimpi lain-lain. Kita mimpi dikejar harimau, tapi dia mimpi menunggang harimau yang mengejar kita itu. Sebab itu kalau kita pergi KDN, tuan-tuan boleh lihat nanti di sana, insya-Allah. Ini bukan kerja saya cuma isyaratkan saja bahawa mereka ada di dalam PAS, mereka ada dalam UMNO, mereka ada dalam keadilan, mereka ada dalam DAP, mereka ada dalam MIC. Kalau tak ada pun MCA. Mereka boleh ada di sini dan ada di sini. Kerana Syiah bukan masalah politik. Syiah bukan parti politik. Syiah adalah satu pergerakan mustaqil yang hanya kadang-kadang menumpangi mana-mana parti politik yang bersesuaian dengan tempatnya untuk dia memvalidkan pergerakannya. Tapi sama sekali inspirasi cita-citanya tidak sama dengan kita, sebab 3 perkara tadi: mensyiahkan semua orang Islam, mentasallut atas dualatul Islamiyah, dan menguasai haramain syarifain. Jadi tuan-tuan, kita tahu dah apa itu Syiah, bahayanya, bagaimana caranya, penutupnya lah. Tapi mengapa masih orang ikut juga Syiah? Persoalan terakhir ni kita jawab sebagai penutup. Sebabnya nombor 1, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan telah memperindahkan amalan mereka itu. Caci sahabat ni, oh indah. Syaitan bagi indah. Syirikkan Allah itu jadi indah. Ragukan Quran itu jadi indah. Bunuh orang Islam itu jadi indah. Taqiyah itu jadi indah. Diperindahkan oleh syaitan. 1. Keduanya ialah kerana mereka bawa produk yang sesuai dengan nafsu. Nafsu ni suka mudah, suka senang. Nafsu suka mudah, suka senang. Itu nafsu. Maka dia bawanya sembahyang Nabi yang dia kata tadi mudah. Nafsu suka senang, suka mudah, suka seronok. Maka dia bawa pula nikah Nabi yang dia kata tadi bukan nikah Nabi, nikah mut'ah. Maka itu nafsu suka, seronok. Sebab itulah orang ikut juga. Ketiganya kerana jahil. Kejahilan, terutama jahil tentang Syiah itu sendiri. Ramai orang yang terperangkap melalui bacaan. Ramai. Banyak kes yang saya jumpa. Kenapa kamu jadi Syiah? Hatta satu orang profesor, bukan orang Malaysia, bangsa Arab, profesor jadi Syiah. Saya kata, kenapa kamu jadi Syiah? Dia kata, saya baca, saya buat perbandingan. Baca, buat perbandingan. Baca, buat perbandingan. Yang membuat keputusan adalah syaitan yang ada di depan dia. Maka yang di sini pun ada yang baca, buat perbandingan. Baca, buat perbandingan. Baca, buat perbandingan. Akhirnya dia kecundang kerana dia sendiri tiada hibrah dalam masalah Syiah itu yang sebenarnya. Dan oleh kerana itu tuan-tuan, kita kena buat keputusan sekarang ni, iaitu bahawa
antara kita dengan Syiah tidak ada kompromi sama sekali. Dan kita kena serius dalam menangani masalah Syiah ini, kerana bahaya yang mereka bawa, ancaman yang mereka bawa bukan bahaya yang kecil, bukan ancaman yang kecil. Untuk itu kita jangan bagi ruang walau seinci pun untuk mereka berada bersama-sama dengan kita, dalam masyarakat kita, dalam negeri kita, dalam negara kita, malah dalam umat ini sekalipun. Maka antara kita dengan mereka adalah terpisah jauh. Kita adalah orang Islam, mereka adalah orang Syiah. Agama kita agama Islam, agama mereka agama Syiah. Jadi rasanya setakat ini insya-Allah muzakarah kita boleh kita kongsikan dan dapat kita manfaatkan selepas daripada ini. Dan kita bukan saja untuk dengar, untuk simpan, untuk catat, sebaliknya adalah kita akan mulakan kerja, memulakan perjuangan. Apa yang kita boleh lakukan untuk kita pertahankan akidah dan agama kita, kerana agama ini adalah perkara yang wajib kita pelajari, wajib kita fahami, wajib kita amalkan, wajib kita sayangi, wajib kita sebarkan, dan wajib kita pertahankan. Maka itu semua adalah merupakan tanggungjawab setiap kita atas agama kita. Maka serangan ini datang, maka kitalah orang yang bertanggungjawab untuk mempertahankannya. Dan segala apa yang boleh kita lakukan, kita lakukanlah. Apa peranan yang boleh kita mainkan, kita mainkanlah. Dan fahamkanlah kepada ramai lagi saudara-saudara kita yang masih belum faham dan belum jelas dalam masalah Syiah ini. Kerana kalau kita lihat di Malaysia kita, hanya tahun 1984 ada fatwa yang memfatwakan akan kesesatan Syiah. Begitupun masih mengecualikan Zaidiyah dan Imamiyah daripada kesesatan tersebut dalam fatwa. Ini jelas menunjukkan betapa nipisnya pengetahuan kita terhadap Syiah. Sedangkan Ja'fariyah itu adalah Imamiyah, dan Zaidiyah itu sendiri dah lama berakhir bertukar menjadi Jarudiyah, Salahiyah dan Sulaimaniyah. Maka kenapa perlu adanya dua ini yang dibenarkan pada 84? Kerana terdapat individu Syiah yang menyusup dan berada di dalam PUM ketika itu yang memainkan peranan sehingga menjadi longgarnya fatwa tersebut. Sehinggalah 1996 setelah pertimbangan usaha mati-matian yang dibuat oleh sahabat kita Maulana Asri Yusof dan orang-orang JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri, Majlis Agama Islam Negeri, seterusnya Persatuan Ulama Malaysia dan Majlis Fatwa Kebangsaan, membawa kepada fatwa terbaru itu 1996, pengharaman dan fatwa atas kesesatan semua firqah Syiah, dan tidak ada keperluan untuk dibenarkan sama ada Zaidiyah atau Ja'fariyah di sini. Hanya 96. Padahal orang tempat lain lama dah tak terima perkara ni. Tapi perkara ini yang berlalu, biarkan ia berlalu. Tetapi yang akan datang ini kita sedarkan umat kita betapa bahayanya Syiah kita sendiri, dan kita bagi tahu, sampaikan kepada saudara kita yang masih belum jelas perkara ini akan bahayanya Syiah dan apa sebenarnya Syiah. Kerana masalah Syiah adalah masalah akidah, masalah Syiah adalah masalah agama, masalah Syiah adalah masalah usul, bukan masalah furu'. Maka ia mesti ditangani dalam konteks yang seadil-adilnya, bagaimana kita mempertahankan agama kita dari serangan-serangan yang lain yang menyerang agama dan juga akidah. Mudah-mudahan sabarnya tuan-tuan menunggu, duduknya tuan-tuan pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala catatkan dalam sahifah kebaikan tuan-tuan, dan dijadikan amal soleh untuk keampunan kedua ibu bapa dan juga nenek moyang kita dan guru-guru kita yang telah pergi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayangnya beri taufik dan hidayah agar kita semua dapat istiqamah di atas tauhid yang betul, di atas amal yang betul, di atas jalan yang betul yang menuju kepada keredaannya. Dan mudah-mudahan Allah SWT dengan rahmat dan kasih sayangnya bantu semua saudara-saudara kita yang mustad'afin, sama ada di Iran, di Iraq, di Suria, di Lebanon, di mana-mana di atas muka bumi ini. Dan semoga Allah SWT pelihara kita, keluarga kita, anak isteri kita, negara kita dan umat seluruhnya daripada sebarang bentuk fitnah
yang menyerang, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya juga ampunkan semua dosa-dosa kita, bangkitkan kita nanti di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masukkan kita di dalam syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah yang begitu penting, yang dapat menginput-input yang begitu penting bagi kita semua. Dan alhamdulillah tuan-tuan sabar menunggu sehinggalah pada pukul 10:30 kita dapat input yang baik dan kita sebarkan kepada kawan-kawan kita. Dan insya-Allah tuan-tuan boleh upload di dalam YouTube Masjid Tuanku Mizan nanti dalam seminggu, dan bagi masa kepada saya seminggu, saya akan upload video-video yang pada hari ini, dan insyaAllah kita sebarkan kepada kawan-kawan kita, dan insyaAllah ahli keluarga kita dan selainnya umat Islam yang lain, insyaAllah. Jadi sekali lagi masjid, pihak pengurusan Masjid Tuanku Mizan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Syekh Maulana Johari Muhammad dari melalui Datuk Zamimi, yang mana sahabat saya bersama dengan kita ini membawa Syekh Maulana ke Masjid Tuanku Mizan untuk kita mengambil input yang telah kita dapat pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, saya dengan segala macam menjemput Tuan Haji Osman bin Muda untuk menyampaikan cenderamata kenang-kenangan pada Syekh, dan insyaAllah kita jemput lagi pada tahun hadapan, bulan depan je pun tahun hadapan kan, dekat dah. Kita silakan Ustaz. Pihak pengusaha masjid mengucapkan juga terima kasih kepada Tuan Haji Osman bin Muda mewakili Imam Besar Masjid Tuanku Mizan, begitu dengan Syekh, dan insyaAllah kita salam dengan alim orang ulama, dan insyaAllah dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijemput oleh tuan-tuan untuk menikmati jamuan yang telah kita sediakan di bahagian sahan A. Mi goreng, walaupun sejuk kita panaskan dia dengan isu-isu yang telah kita dapat tadi. Esok aja.